Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kushairi bin Abdul Talib, Ketua UMNO Bahagian Tanjung Malim, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut ulang tahun UMNO buat kali yang ke-68. Dan sama-samalah kita berdoa supaya UMNO terus mendapat sokongan daripada rakyat dan seterusnya dapat memimpin negara kita dengan lebih efisien lagi pada masa-masa yang akan datang, berdasarkan kepada semangat kita untuk sama-sama membantu memajukan negara, membangunkan masyarakat dan seterusnya memastikan rakyat kita hidup dalam keadaan yang lebih selesa lagi. Dan kita pun tahu bahawa UMNO adalah merupakan parti yang telah pun banyak berjasa sejak mula ditubuhkan pada tahun 1946. Perjuangan yang pertamanya adalah untuk memastikan Malayan Union dapat digagalkan sebagaimana yang telah dibawa oleh penjajah Inggeris satu ketika dahulu melalui Harold McMichael, yang kita pun ketahui bahawa Malayan Union adalah merupakan satu cara untuk penjajah Inggeris untuk menjajah negara kita mengikut order baru ketika itu. Dan berdasarkan kepada perjuangan yang telah pun ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, khususnya Datuk Onn Jaafar, memastikan bahawa Malayan Union digagalkan, dan kemudian Allahyarham Tunku Abdul Rahman bergerak untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita, dan seterusnya kepada pemimpin-pemimpin kita selepasnya, Tun Abdul Razak yang mencipta program-program pembangunan luar bandar yang begitu berkesan sekali, khususnya yang berkaitan dengan tanah-tanah rancangan Felda, dan seterusnya kepada Allahyarham Tun Hussein Onn yang mewujudkan perpaduan yang begitu ketara sekali di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Dan sudah tentunya Tun Dr. Mahathir yang telah pun dapat mewujudkan pembangunan moden di negara kita, sehinggalah kesannya begitu ketara sekali sehingga pada ketika ini. Dan seterusnya kepada Pak Lah, yang juga bukan kecil peranan yang dimainkan oleh Pak Lah. Dan pada ketika ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak adalah pemimpin yang sentiasa mengorak langkah mencari jalan untuk mentransformasikan proses pembangunan negara dan juga parti kita sendiri, iaitu Parti UMNO. Dan kesannya dapatlah kita lihat bahawa pada hari ini UMNO semakin terbuka, ya, khususnya dalam soal untuk menentukan pucuk pimpinan parti. Begitu demokratik sekali pemilihannya, dan kita harapkan supaya apa yang berada di dalam UMNO pada hari ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, khususnya di kalangan orang Melayu, orang Bumiputera, yang sudah pastinya mereka adalah merupakan pewaris kepada kepimpinan negara kita. Pertama, sukalah saya memohon kepada seluruh orang Melayu di negara kita supaya memastikan UMNO dapat memainkan peranan berkesan untuk memastikan kelangsungan kepimpinan orang Melayu dan juga agama Islam di negara kita ini. Kerana pada ketika ini kita dapat lihat bahawa UMNO lah satu-satu partinya yang dapat memastikan kebajikan, hak dan juga yang berkaitan dengan kepentingan kaum Melayu dan juga agama Islam terbela, ya. Dan kita harapkan supaya UMNO terus kukuh dan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan lagi dalam soal pembelaan kepada kaum Melayu sendiri. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun UMNO buat kali yang ke-68.